Kita dah sampai dekat Sungai Balak Batang Kali, Jalan Genting Highland. Hari ni kita camping dengan Mr. Tatek. Kena parking kita kat sini lah. Lepas tu kena naik 4-wheel untuk bawa barang kita masuk dalam. Ikutkan off-road sikit lah. Itu kawasan dia. Kawasan sungai dia sebelah sana tu, yang batu-batu tu. So memang 4-wheel je lah kot boleh masuk sini. Dia keluar tadi tu je lah. Dia punya kawasan jalan dia agak off-road. Yang sini kalau standard kereta Tiva ke Arus, kita standard boleh. Itu dia Mr. Tatek. Mari. Cantik. Batu-batu. Hai. Hari ni kita wild camp. Tak ada plug point, tak ada tandas. Cuma ada sungai. Tanda tak ada. Pandai-pandai lah. Tatek and Kam akan set up dulu diorang punya barang. Nanti baru kita akan set up barang kita. Atas tu je sikit kan. Kalau ni kita Dalam kita sini pun boleh parking hujung ni. Kau jalan turun ni atas ni. atas tu kan. Tu boleh parking. Nak turun ni. Payah sikit dah turun. Tak tahu ni. Ya. Malam. Ni kan. Pas. Pun jalan dia pecah tau. Dia, diorang tabak ada tanah kan. Bila hujan-hujan tanah tu dia hilang dah tinggal batu. Ni dah jadi ni. Okay. So jom kita tengok Ayah punya preparation di sebelah sini. Ayah tengah pasang pole for the setup kat sini. Memang besar flying sheet kat sini. Lepas kita dah pasang tali, barulah kita bacak pula pad yang ada. We are back to nature. So Ayah tengah tegangkan kita punya flying sheet. Helper paling function sekali. Helper ni yang paling function. Ada lagi satu? Ada lagi satu helper. Ada lagi satu helper ya. Buat video tu sana. Ada lagi satu helper. Tengok. Helper paling function sekali kat bawah. Itu paling function sekali ya. Hitam. Yang baju hitam tu paling function sekali kat sini. Burn, baby burn. Atas meja. Oh, makanan kita ke? Tengok tangan orang yang function. Orang lapar. Cucuk
duduk si ganda okey lah. Okey. Encik Tatek dengan bini dia dengan adik dia tengah pasang kemah dia orang. Kita orang punya kemah belum lagi pasang. Besok kot baru pasang. Hari ni kita pasang fly sheet dulu. Besar fly sheet kan. Ya menebih. Sekarang ni kita guna sistem pump, nampak tu. Air ni kita pump daripada bawah tu, sungai tu, nampak. Pump dia tak besar, 12 watt dia. Tapi boleh masuk air dalam ni. Okey tu. Ni dia punya ni. Dia punya owner ni. Baru pakai ni. Beli dah lama baru pakai. Baru kedai lagi canvas dia. Lepas tu ada Uncle Tatik juga kat sini, ada Malikam. Guys, dah hujan. Dan lebat. Boleh pasang ni? Hujannya semua. Okey, hari ni dalam sejarah pukul 2 pagi kita bergerak ke Batang Kali. Tengok masing-masing dah tidur. Cik baik ada 4x4. Pukul 2.30 pagi baru masuk kan. Sagat. Sagat. Kita pelan-pelan daripada luar tadi tu dalam 100 meter depan ni je. Nampak macam ada tanda-tanda kepala air. Daun-daun kecil ni, daun-daun nampak daun-daun dah mula turun daripada atas. Tak dibenarkan untuk duduklah mandi lagi. Anak-anak dipaksa untuk naik daripada terus mandi demi keselamatan. Dan ada kampus yang lain pun daripada atas pun dah bagi warning tadi. Dia kata air dah mula kuat daripada atas. Jadi kena hati-hatilah. Dari awal tu dah lama. Ayah ni waktu jangan dekat muda janganlah bangun. Okey lah tu. 5 saat dia putih. Inilah hari terakhir kita di sini. Nice. Ini juga kita masak mi goreng daging bawang putih. Masakan simple, sedap dan menarik. Sekarang ni dekat sungai Batang Kali atau jalan nak ke Genting Highland ikut Batang Kali. Ini adalah sungai dia. So dekat sini lah kami kemah. Tapak ni first come first serve lah. Tak ada milik siapa-siapa lah.
Jadi dia tak ada utilities apa-apa pun. Bilik air tak ada, api tak ada. So sendiri-sendirilah pandai-pandai. Okey, ni antara sungai dia lah. Sungai dia cantik, bersih. Untuk kanak-kanak mandi pun tak ada masalah. Untuk orang dewasa mandi pun tak ada masalah. Dia ada air dalam, dia ada cetek. Disebabkan tak ada bilik air, kita buatlah secara manual. Gosok gigi di tepi sungai. Gosok gigi. Gemuk sangat, tenggelam Lampung. Boleh buat guna. Bagi laluan. Bagi sasaran. Tengok orang kecil boleh di Singapura. Gendut tak boleh. Kita hari ni buat terapi tempoh rambut dekat air sungai. Dia lagi. Mentang-mentang dia kecil. Dia water tubing. Kamu tahu lagu sini? Manja. Video. Orang tengah tolong manja buat tu kecil, ambil kecil.
Tujuh.